peristiwa yang sama tu tak berulang kembali lah. Untuk kali ini memang kita dapat lihat 14 pasukan yang ada adalah terdiri daripada pasukan yang sedia ada, yang kita tahu dari segi sustainability-nya agak kukuh, dan juga pasukan baru yang naik pun mereka dilihat daripada Liga A2 lagi merupakan pasukan-pasukan yang ada kualiti. So diharapkan mungkin season ni dengan pasukan macam Cik katakan sustainability yang ada ke dalam semua 14 pasukan ni, diharapkan tak adalah kedengaran masalah isu-isu gaji terutamanya. Baik, dari segi masalah ataupun isu gaji ni, of course kalau kata berlaku kita tak boleh nak elakkan, tapi of course dari segi usaha ataupun effort daripada AFL dan juga pasukan sendiri, kita sedaya upaya untuk tidak membenarkan perkara ini berlaku. Dan kalau lihat musim lepas sekalipun, saya tak nafikan ada, tapi mungkin dari segi kata perkhabaran tu kurang lah, ataupun secara rasmi tu kurang. Mungkin hanya melibatkan pasukan-pasukan yang berada di kedudukan terbawah. Sebelum ni ada khabar yang mengatakan berkenaan dengan pelesenan head coach untuk pasukan Liga A1 ni. So adakah benar ataupun stay sama lagi dia punya peraturan dia? Okay, kalau ikutkan sebelum ini pun memang kita dah praktikan untuk head coach kelayakan Pro A1 Pro A Diploma. So di musim ini pun kita kekalkan juga. Sebelum ini musim lepas kita dah start, tapi kita ada bagi pengecualian. Dan untuk season ni, untuk musim ini, of course kita start untuk semua wajib lah. Cumanya kalau pengecualian tu akan dipertimbangkan kalau kata pasukan tu adalah pasukan baru bermain Liga A1. Ini maksud contoh sebagai AAK sebagai contoh? Yes, ada pertimbangan lah. Maknanya dia orang kena mohon lah. Okey, melihat pada pasukan 14 tahun lepas dengan 14 untuk season baru ni, apa improvement yang ketara boleh nampak? Okay, kalau kata dari segi improvement tu, macam saya cakap tadi, daripada senarai yang ada, kita dapat lihat pasukan-pasukan ni mempunyai rekod yang baik. Kalau dilihat season lepas kita ada 16 pasukan, dan pasukan-pasukan yang berada di kedudukan bawah, kalau ikutkan tak ada pada season ni. Yang ada pasukan-pasukan yang boleh saya katakan dah lama bersama AFL, macam Armed Forces, Manjung City. So pasukan-pasukan ni memang dari season ke season, walaupun dari segi pencapaiannya tu mungkinlah bukan di peringkat yang maksimum, tetapi mereka ni merupakan pasukan-pasukan yang boleh diberi pujian kerana mereka masih lagi berada di dalam Liga A1. Melihat pada sejak A1 ataupun Liga Amatur jadi ke Semi Pro, kita boleh melihat ada pemain kebangsaan daripada yang baru ni yang sedang menyelah ni kan. So mungkin apa lagi AFL nak buat ataupun ada perancangan untuk memastikan lebih ramai AFL ni bukan sekadar Semi Pro tapi mampu melahirkan lebih ramai bakat-bakat baru. Okey, semenjak ataupun kalau kita tengok balik dari segi sejarah AFL ataupun mula-mula dulu lah pada tahun 2022 kita start dengan M3, memang purely amateur, dan last 2 season kita dah rebranding jadi Semi Pro. So bila kita start at Semi Pro ni, kita nampak lebih ramai pemain-pemain yang berkualiti, dan lebih ramai pemain-pemain yang orang kata selesa berada di Liga A1. Mungkin sebagai tempat persinggahan ataupun mungkin sebagai tempat untuk memperbaiki performance dan juga prestasi dan sebagainya lah. Dan kemunculan ataupun penyertaan pasukan-pasukan yang berstatus feeder ataupun reserve ni sememangnya memberi satu kata lonjakan lah kepada persaingan tu sendiri. Dan macam tuan cakap tadi, kita dapat lihat ada beberapa pemain yang diberi peluang untuk mewakili pasukan kebangsaan. Dan sebelum itu pun rata-rata pemain yang bermain mewakili pasukan kebangsaan bawah 23 pun memang rata-ratanya daripada pasukan Liga A1. Macam Cik Raimi cakap tadi, kata ada 18 tim sebenarnya yang kita nak naik untuk musim ni kan, tapi diterima 14 tim tu. Apa kata yang perkara yang jadi tepisan daripada AFL itu? Okey, pertama sekali kita akan go for documentation.
Documentation of course lah, dokumen-dokumen penting yang kita perlukan. Dia macam mirip pelesianan kelab, tetapi of course dia agak kata tak terlalu ketat lah seperti pelesianan kelab. Dan selepas tengok documentation, of course dari segi kewangan pun kita tengok juga. Kita pun nak tahu juga bajet pasukan berapa, dan kewangan sedia ada mereka berapa. Dan lagi satu, kita juga melihat pada track record lah. Track record, apa yang dimaksudkan dengan track record adalah bagaimana ataupun pasukan ni punya rekod ataupun prestasi dia bersama AFL dalam Liga A1 sebelum ni. So kalau kata ada banyak isu, ada banyak masalah, itu boleh menolak sedikit kata poin dia orang untuk kekal di Liga A1. So mana ni antara yang usaha AFL lah, kata nak kata masalah gaji betul, kan. betul. Kalau ikutkan macam sebelum ni pun, of course bila kita buat bila kita jalankan liga dengan 16 pasukan, kemeriahan tu memang kata nampak lah, perlawanan tu banyak. Tapi of course dari segi pasukan pun bukan semua pasukan boleh maintain ataupun boleh kata sustain sampai lah hujung. Kalau kita tengok macam season lepas pun sesuatu yang memang kita tak nak benda tu berlaku, tapi berlaku juga. Macam ada penarikan diri last minute. So kita memang sangat berharap, dan macam saya cakap tadi, berdasarkan senarai yang ada, kita yakin kita maknanya peristiwa yang sama tu tak berulang kembali lah.